luar bandar seperti Kinabatangan itu kekuasaan. Baik, saya nak jemput ahli parlimen yang baru. Terima kasih Tan Sri Yang Kinabatangan, Dipertua. ambil masa, tarik nafas, sila soalan. Pendek saya soalan kepada Tambun. Syabas Tahniah di atas kemasukan pelaburan yang begitu tinggi, dan saya amat bersyukur sebagai rakyat Malaysia. Cuma soalan saya, apakah peratusan pelaburan yang besar-besar tersebut untuk masuk ke luar bandar seperti Kinabatangan itu ke kawasan-kawasan lain pedalaman lah seperti Kinabatangan dan lain-lain, Tambun. Terima kasih. Baik, sila Perdana Menteri. Tahniah Kinabatangan, tahniah kerana soalan awal, dan soal penambahan ini umpamanya kalau masuk pelaburan itu kita tidak sebenarnya kawal, melainkan kita boleh kawal dari sudut keutamaan bidang E&E umpamanya, ataupun teknologi tinggi, atau dalam bidang-bidang yang kita kaitkan dengan soal pelaburan yang bernilai. Tetapi tentunya dari segi jasa lain, tidak hanya dari segi pelaburan, pembangunan kita itu harus lebih menyeluruh dan adil. Dan ini dilakukan oleh kerajaan menurut kerangka lain, umpamanya dari sudut memastikan projek-projek pembangunan itu mengambil kira kawasan-kawasan pedalaman, kawasan yang agak tertinggal ataupun terbiar. Ini memang dilakukan dalam kerangka kedua-duanya, Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan. Dan saya tentu ambil perhatian kerana mandat yang meyakinkan yang diperoleh oleh Yang Berhormat, tentunya kerajaan harus beri perhatian untuk memberikan suntikan supaya ekonomi di Kinabatangan berkembang.